manusia itu akan sentiasa berada di dalam kebaikan selagi mana mereka mempercepatkan berbuka puasa. Riwayat Al-Bukhari 1957 dan Muslim 1098. Para ulama dalam menjelaskan hadis ini bahawa di antara hikmah Nabi SAW menyuruh untuk mempercepatkan berbuka puasa adalah kerana mematuhi perintah Allah Subhanahu Wa Taala, kerana di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kita untuk mula berpuasa selepas terbit fajar siddiq, yakni waktu subuh, dan berbuka pada terbenamnya matahari, yakni waktu maghrib. Di samping itu, apabila kita mempercepatkan berbuka puasa adalah supaya urusan kita akan menjadi lebih teratur dan tersusun, di mana apabila kita mendengar azan maghrib, kita tidak tergopoh-gapah untuk solat maghrib dahulu. Sebaliknya, kita berbuka puasa dahulu dan setelah itu kita menunaikan solat fardu maghrib. Dan urusan ini bukan saja menjadi lebih teratur dan tersusun, tetapi ianya akan menjadikan kita lebih tenang dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah.